Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni macam yang korang baca dekat thumbnail dan macam yang korang baca dekat title jugalah. Hari ni macam biasa kita akan teruskan dengan konten kita pada hari ni lah. So macam biasa, minta maaf di atas kamera agak kurang memberangsangkan sebab aku pakai kamera laptop sekarang ni. Telefon aku lagi satu tu dia tak boleh hidup tau. Kejap. Okay, so dia punya aku tak pastilah telefon ni kan aku kan gunakan telefon ni untuk aku nak record kan. Skrin dia pecah guys, tapi sekarang ni bateri dia tak ada, so aku tak dapat nak menghidupkan dia punya bateri dia lah. Memang tak boleh nak hidup lah korang ya, tak boleh nak hidup. So aku terpaksa guna cara alternatif lain supaya aku boleh menghidupkan kamera tu balik dan telefon tu balik lah. So masa sekarang ni aku terpaksa menggunakan kamera laptop aku sebagai kamera kedua aku untuk aku nak shoot konten. Tapi untuk telefon ni pula aku still gunakan lah macam yang aku cakap kat korang. Telefon ni aku akan gunakan untuk buat mini vlog. Okay Kal, kau banyak cakap lah, so better teruskan video ya. So hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok dekat title jugalah, kita akan buat konten mengenai trailer. So aku sure korang dah tengok movie ni kan. So aku faham lagu dia tengah viral sekarang dekat radio ke, dekat mana-mana platform ke. Even aku pergi mall sekalipun, lagu ni pula dia buka tau. Memang betul, lagu ni memang betul-betul buka. So boleh dikatakan lagu ni dah kira famous lah. So boleh dikatakan, aku boleh cakap dengan korang sebenarnya sebab semua lagu yang dia buat dalam filem tu semua masuk dalam carta radio korang. Semua masuk, tak ada satu pun terkecuali tau, semua masuk. So tanpa memasa, kita nak react filem K-pop Demon Hunter. Macam yang korang tengok kat thumbnail lah. So aku dah tengok movie ni sebenarnya tau, cuma kita nak react dia punya trailer lah. Yes, buat apa kita nak tengok trailer sebenarnya kan. Ya, tapi aku terpaksa buat ni. Kalau aku react movie panjang pula video ni korang, tak boleh pula, movie tu dah lah sejam. So kita react trailer je lah ya. So tanpa memasa, jom kita start. Okay guys, so yang ni dekat aku punya aku punya Netflix lah. Jom kita cari ya. Yang ni. So bismillahirrahmanirrahim. Oh, trailer dia pendek lah korang. Lah aku kan trailer dia panjang ni, pendek. Macam mana aku nak tengok ni Okay, sekejap Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Minta maaf ya kalau skrin kecil. Aku tak pastilah kalau boleh ni ke tidak. Oh, memang tak boleh lah korang. Tak apalah, kalau macam tu kita buat macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu guys? Tajunya. Dah macam orang kata macam, kau faham tak cerita yang Kung Fu Panda tu? Macam tu jugalah. Lama. Wow. I wasn't expecting a hug, but... Jeez, okay, calm down. I thought the mannequin was gonna be a fun icebreaker, but I see I was wrong. Whoa, hey, I just wanna talk. Talk? About your patterns? But first, I wanna talk about those pants. Teddy bears and choo-choo trains? Really? Okay, so itulah sedikit trailer yang ada dekat ni lah. Aku ingatkan trailer dia panjang korang, rupa-rupa pendek. So maybe kita try cari dekat YT ke macam mana, jom. Okay guys, so aku dah jumpa dia punya ni. Sekarang ni kita dah masuk dalam kita punya YT ni lah. So bismillahirrahmanirrahim, kita start The world will know you as pop stars. But you will be much more than that. You will be hunters. Hey! This is the men's bathhouse. Get out of here! They're stealing the souls of our fans? Let's send those disgusting demons back to the depths where they belong! Let's get battle ready. I can destroy the hunters.
for good. It's time for a new strategy. You're all I can think of. Every Ini drop I yang drink up. laki. You're my soda pop, my little soda pop. The demon boy band? They're coming after the fans. You're my soda pop, my little soda pop. The Sasha Boy! Let's go get these guys. You think we're just gonna let you steal our fans? You're gonna have to fight us for them. Yeah, this plane's trashed. Everything is at stake. It's a takeout, so sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. All life spinning lies, but you can't hide, baby. Nice try. Aku tak sangka juga Twice pun ada juga tau dalam ni. Fuh lama. So guys, aku rasa itu adalah sedikit sebanyak trailer untuk filem K-pop Demon Hunters. So aku sure kepada korang-korang di luar sana, korang pun mesti sukakan dengan konten macam ni kan. Dan aku rasa korang pun suka dengan lagu dan juga filem K-pop Demon Hunters. So siapa macam aku, korang komen kat bawah, okay? So guys, aku rasa sampai sini lah video kita kali ni. Minta maaf lah video ni agak membosankan sedikit, tapi tak mengapalah. At least video ni kira okay jugalah korang ya. So aku rasa sampai sini je video kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in the next video. To like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on it. Jumpa lagi, dan always stay safe. Bye.